Okay, Assalamualaikum semua. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak beli Midas dekat dalam token pocket. Okay, so first sekali pastikan anda ada Ethereum dekat dalam wallet anda. Okay, kat sini kita ada dalam $113. Kita tekan dekat discover sini, discover, and then kita tekan search. Okay, atas ni, and then kat kanan ni dia ada Uniswap. Kita tekan Uniswap ni, pastikan link dia betul, app.uniswap.org. Tekan do not remind anymore, and then tekan enter Uniswap. Okay, and then dia akan pergi dekat sini. Okay, lepas tu kita tekan select token, kita search Midas, M-I-D-A-S. Okay, and then dia akan keluar banyak Midas. Pastikan kita ambil Midas of DeFi. Okay, logo dia macam ni. Okay, and then depan dia 0x5ACC. Okay, hujung dia DEBA. Okay, pastikan betul Midas of DeFi. Okay, jangan yang lain. Yang ni Midas of DeFi, kita tekan. And then kita tekan continue. Okay, and then kita tekan dekat sini, kita sell Ethereum, and then kita akan dapat Midas. Okay, bagi siapa yang baru, okay, untuk nak mudahkan anda semua, kita tulis dulu amount apa-apa. Okay, contoh kita tak 10 kan, ini 10 Ethereum. Okay, kita tak ada. Okay, kita tekan dekat bahagian dolar ni. So senang sebab kita familiar dengan dolar, kita tekan. Okay, so kita padam dolar ni. Kita padam dolar ni. Jadi kita letak contoh kita nak beli dalam about $100. Okay, ataupun saya ada dalam $113 kan. Saya nak biarkan $10 dekat dalam wallet saya. Okay, so kita letak $103. Okay, something like that lah. Okay, so kita akan dapat dalam about $97 Midas. Okay, sebab dia ada fee dia lagi 5% bila kita nak beli. Okay, tax fee orang panggil. So kita tekan get started. Okay, jangan kita letak max. Okay, boleh nak letak max, tapi kalau saya suggest guna cara macam ni. Okay, dia akan auto convert terus. Kita tekan review. Okay, kita tekan continue. Okay, continue. Swap. Okay, confirm. Okay, dia tengah swapping. Okay, and then kita tunggu sekejap. Okay, dah swap dah. Kalau fail, mungkin kita kena kurangkan amount kita. Takut gas fee dia tak cukup. Okay, kita tutup, cancel, accept. Kalau kita refresh, kita dah ada Midas kita. Okay, so kita ada Ethereum $9, and then kita ada Midas. Okay, pastikan kita ada balance Ethereum. Okay, kalau boleh $5. Okay, $10 tu banyak sangat, tapi saya biasa saya simpan $10. Okay, tapi kalau nak simpan balance $5 pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita kena simpan supaya kalau kita nak buat apa-apa transaction ataupun nak jual beli, perlu ada Ethereum. Okay, kalau kosong, memang tak boleh nak buat transfer ataupun nak beli Midas atau nak jual Midas pun tak boleh. So kena biarkan sikit. Dia macam duit Tashengo lah, ibarat macam tu. Okay, so kita pakai sikit lah. Okay, kadang sen. Okay, so itulah dia. Okay, sekarang kita ada 18,000 unit Midas. Okay.